Hai guys, hari ini kita akan coba satu peristiwa yang pernah gegarkan Asia, iaitu krisis kewangan Asia. Krisis ni bukan sekadar mata wang jatuh, tapi sampai jatuhkan kerajaan dan hancurkan ekonomi beberapa negara. Krisis kewangan Asia ni sebenarnya berlaku secara berperingkat, macam gelombang yang makin lama makin kuat. Semuanya bermula pada 2 Julai 1997 bila Thailand terpaksa melepaskan baht ke pasaran bebas selepas tak mampu lagi pertahankan nilainya. Bila baht jatuh, keyakinan pelabur jadi goyah dan mula meninggalkan Thailand. Tak lama lepas tu, pada 14 Julai 1997, Malaysia pula berhenti mempertahankan ringgit. Masuk tahun 1998, keadaan jadi semakin serius. Pada 7 Januari 1998, ringgit jatuh ke paras RM4.88 sen bagi setiap USD. Paras paling rendah yang pernah direkodkan dalam sejarah. Pasaran saham merudum teruk. Syarikat-syarikat yang ada hutang dalam dolar semakin terbeban dan sistem perbankan mula goyah. Untuk selamatkan keadaan, kerajaan menubuhkan dana harta bagi menguruskan hutang tidak berbayar dan dana modal untuk menyuntik modal ke bank-bank yang terjejas. Kemuncaknya berlaku pada September 1998. Malaysia mengambil langkah yang dianggap drastik ketika itu, melaksanakan kawalan modal dan menambat ringgit pada kadar tetap RM3.80 per USD. Pada masa yang sama, Malaysia memilih untuk tidak mendapatkan bantuan daripada International Monetary Fund seperti beberapa negara lain. Langkah ini dikritik oleh banyak pihak antarabangsa. Tapi akhirnya, keputusan tersebut berjaya menstabilkan ekonomi dan membuka jalan kepada pemulihan secara berperingkat. Bayangkan kalau korang trade masa market volatile macam 1997, harga jatuh tanpa warning, spread melebar dan semua orang panik. Kalau tiada perlindungan risiko yang betul, akaun boleh jadi negatif dalam sekelip mata. Sebab tu penting untuk trade dengan broker yang ada negative balance protection di Altima Markets supaya korang tak akan berhutang walaupun market bergerak di luar jangkaan. Dengan perlindungan ni, risiko korang terhad kepada modal yang korang masukkan je. Apa kesan besar krisis ni? Banyak syarikat tempatan bankrupt, ramai yang hilang kerja, middle class drop ke bawah dan bank sistem diperketatkan lepas tu. Negara-negara ASEAN mula kumpul foreign reserve secara besar-besaran supaya dapat elak krisis ni terjadi lagi. Sejarah 1997 ajar kita satu benda, market boleh berubah drastik bila sentimen hilang. Sebagai trader, bukan sekadar cari peluang, profit, tapi perlu pastikan anda trade dengan perlindungan yang betul.